Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, Rosa Ukagin adalah manusia terakhir yang boleh bertutur dalam bahasa Amazon sebelum beliau mati dibunuh ketika berusia 67 tahun. Pada tahun 2011, dilaporkan hanya tinggal seorang sahaja penutur asli bahasa Patwin, iaitu salah satu bahasa ibunda yang dituturkan di selatan California, Amerika. Malah lebih mengejutkan berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Saintifik dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO pada April 2020. Sebenarnya terdapat lebih daripada 3,000 bahasa yang telah pupus dan terkubur kerana tidak lagi dikembangkan dan dibudayakan. Bahasa Mudbura di Australia, bahasa Ainu di Hokkaido, bahasa Word di Finland dan ratusan bahasa lagi juga diancam situasi yang serupa. Agak-agaknya, apakah pula nasib yang menanti bahasa Melayu kita? Justru, ayuh bersama-sama saya untuk kita menghayati maduk pidato yang berbunyi Bahasa Jiwa Bangsa. Terima kasih buat saudara pengurusi, barisan juri serta hadirin dan hadirat yang dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sambutlah salam pecinta bahasa ikhlas dari saya buat anda semua. Hadirin sekalian, setiap bangsa datang dengan bahasa dan identitinya. Bangsa Cina pula terkenal dengan Mandarin, Hokkien dan Cantonese. Di benua Amerika dan Eropah, mereka terkenal dengan bahasa Inggeris. Maka kita, apa bahasa kita? Apa pula identiti kita? Bahasa Melayu adalah jawapannya. Hadirin sekalian, bahasa Melayu merupakan salah satu daripada 200 bahasa Nusantara yang lahir dari cabang bahasa Australasia. Bahasa yang berusia 1330 tahun ini lahir pada tahun 683 Masehi apabila batu bersurat di kedudukan Bukit Palembang ditemui. Bahasa inilah yang kita bela sebagai bahasa rasmi kebangsaan. Bahasa inilah yang kita pelihara di bawah Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Justru, bahasa jiwa bangsa mengajak kita untuk sama-sama berfikir dengan akal minda, mentafsir dari hati dan jiwa perihal kepentingan pembudayaan bahasa Melayu sebagai jati diri kita, rakyat Malaysia. Hadirin sekalian, pertama, mari kita menyingkap sejarah, menyantuni tingginya darjat bahasa Melayu. Sejarah telah menobatkan bahasa sebagai ejen terpenting yang membina bangsa dan tamadun dunia. Tamadun Yunani, tamadun India, tamadun Cina atau namakan apa sahaja tamadun yang pernah wujud di muka dunia ini pasti akan meletakkan bahasa sebagai nadi yang menghidupkan pembinaan tamadunnya. Tamadun Greece dan Yunani, misalnya, mereka telah memperkenalkan konsep kata rabusa yang mengangkat bahasa Greece sebagai bahasa ilmu tamadunnya. Bangsa Jepun pula mulai semangat hiragana dan katagana membina kembali empayar mereka yang tercela dengan mengangkat bahasa Jepun sebagai jati diri hingga berjaya mendaki puncak dunia teknologi. Dan jika itu kejayaan mereka, kita juga tidak kurang hebatnya. Bahasa Melayu juga tidak kurang bisanya. Hadirin sekalian, sejarah telah menjadi saksi betapa bahasa Melayu sememangnya memainkan peranan yang cukup besar dalam membina Melaka sebagai sebuah empayar. Bahasa ini dijulang sebagai lingua franca yang dituturkan oleh setiap pedagang apabila singgah untuk berniaga. Bahasa ini bahasa ekonomi yang berkembang pesat bukan sekadar di Pelabuhan Melaka, malah juga di Pelabuhan Venice di Itali. Bahasa ini bahasa penyatuan yang mengeratkan hubungan rakyat jelata sebagai sebuah keluarga dan bahasa ini jugalah bahasa ilmu yang diulang tulis dan diulang baca sebagai warisan zaman berzaman. Lihatlah betapa hebatnya dan gahnya bahasa Melayu dalam mengangkat tamadun Melayu di era Kesultanan Melayu Melaka. Namun, itu dulu. Itu cerita yang terpahat dalam sejarah lama. Hadirin dan hadirat, jika suatu ketika dahulu bahasa ini pernah kita angkat semat dan martabat sebagai identiti bangsa Melayu kita, adakah hari ini bahasa ini masih kekal bertahta di singgasana yang serupa? Saya katakan tidak. Hadirin sekalian, benar hari ini kita laung kebanggaan kita pada bahasa ini dengan pelbagai nada dan slogan.
Kita melodikan bahasa ini dengan pelbagai nada dan irama untuk dinyanyikan dan dilagukan. Benar, hari ini kita julang bahasa ini sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan. Dan benar, hari ini kita pelihara bahasa warisan ini sebaik mungkin di bawah perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Namun malangnya, ketika kita sedang lantang menyatakan bahasa ini pernah kita julang, kitalah sebenarnya yang bergelar petualang. Menghalalkan bahasa ini terbuang, menghalalkan bahasa ini terbiar malang. Jika benar semangat bahasa ini berdetak mengikut degup jantung kita, mengapa wujudnya ancaman-ancaman yang menggugat kedudukan bangsa ini dari yang hadir dari bangsa kita sendiri? Jika benar semangat bahasa ini mengalir di seluruh pelusuk tubuh kita, mengapa semakin tinggi kita mendaki puncak universiti, semakin jauh kita menolak bahasa ini ke tepi? Jika benar semangat bahasa ini adalah jiwa bangsa kita, mengapa kita hanya memekakkan telinga, membutakan mata, berdiam 1000 bahasa apabila bahasa ini dirojak dan dirosak di mana-mana sahaja? Kesemua ini adalah petanda betapa bahasa ini bukan lagi jiwa kita. Bahasa ini sudah semakin pahit dan kelat di lidah kita selaku penuturnya. Hadirin sekalian, ketiga, adakah kita tidak pernah berusaha dalam menyelamatkan bahasa ini? Hadirin, kita tidak pernah berhenti berusaha. Sudah separuh abad kita perjuangkan penggunaan bahasa Melayu ini. Beribu-ribu program dilaksanakan, jutaan ringgit dilaburkan. Apa lagi yang tidak kita laksanakan? Dari laporan penyata Razak yang mewajibkan penggunaan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan, penguatkuasaan Akta Bahasa Kebangsaan 1993, penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka, penterjemahan istilah yang selari dalam peredaran masa, segala-galanya sudah kita laksanakan. Namun, di mana silapnya? Semakin hari bahasa Melayu semakin diabai. Silapnya adalah kita. Kita yang tanam rasa malu untuk bertutur dan menulis bahasa Melayu. Silapnya kita. Kita yang dakwa bahasa ini penghalang untuk kita melangkah maju kerana kita adalah bangsa yang lebih bangga melihat anak bangsa sendiri yang lebih fasih bertutur menggunakan bahasa dari hujung dunia. Hingga terlupa dikesat liliur yang bertitisan. Hingga terlupa bahasa sendiri terkubur tidak bernisan. Hadirin sekalian, jika bukan kita yang perjuangkan bahasa ini, siapa? Jika bukan bahasa ini yang kita perjuangkan, bahasa apa? Dan jika bukan sekarang yang kita perjuangkan, jadi bila? Jangan sampai satu hari nanti akan datang pekaji-pekaji ke bumi dan tanah Melayu untuk mencari siapakah penutur bahasa ini yang terakhir. Mungkin ketika itu kita sudah tiada. Tapi ingatkah bahawasanya kita sedang membebankan dosa kita pada bahasa ini untuk dipikul dan digalas oleh cucu cicit kita. Sekian, terima kasih.